Pokoknya Sport dia buat kerja gila. Dia keluarkan batting glove softball ataupun baseball dekat Malaysia dengan harga yang sangat tak masuk akal. Cek kat sini, lawa tak? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hasmel. Saya kat sini banyak discuss tentang softball, baseball dan kriket. Okey, untuk kalau kita tengok sosial media sekarang ni, kan kalau kita nak, ramailah orang tengah cari barang. Terutama sekali barang-barang softball lah, sebab sekarang ni bakal terutama sekali pelajar-pelajar sekolah, kejohanan untuk di peringkat daerah sudah semakin dekat. So tak lupa juga adalah batting glove. So ada few players yang DM saya sama ada batting glove yang dikeluarkan oleh Pokone Sport okey tak untuk kita pakai. So saya tak boleh nak jawab sekarang. So saya rasa kalau saya nak bagi review, saya kena tengok depan mata saya sendiri dan saya kena pakai sendiri baru boleh saya bagi review yang jujur. So tak apa, kita cuba try owner dia untuk kita minta sampel lah kalau boleh untuk kita collaborate, untuk kita review. So biar saya review dulu, saya bagi komen saya, baru saya beritahu lah kepada semua lah apa saya punya komen terhadap batting glove tersebut. Okey, kita cubalah kita try call owner dia sama ada kita boleh dapatkan collaboration. Ni. Hello. Hello. Hello, Assalamualaikum. Masalah. Pokone Sport ke ni? Ya betul, Pokone Sport. Pokone Sport ni Hasmel. Okey. Pokone baru ni ada bawa keluar ni ada sale untuk batting glove yang baru Bruce Bolt. Ada yang Bruce Bolt punya. Okey, macam ni. So saya ada few followers saya, dia ada DM saya lah berkenaan dengan glove ni. So selalunya dia nampak glove ni dekat overseas je jual. So macam tengok Pok ni ada jual. So dia nak minta saya untuk test power lah glove ni. So boleh ke kita collaborate, boleh bagi sampel ke mana-mana yang Pok ni rasa untuk kita test market benda ni. Okey ke? Okey, untuk Hasmel tak masalah. Untuk influencer seperti Hasmel tak masalah. Jadi saya ada dua color, warna biru dengan warna pink. Nanti saya hantar dua-dua sampel lah dekat Hasmel. Alright. Okey. Boleh macam tu. So nanti saya DM alamat lah kat Pone.